Tempoh rema 5 suspek kes bunuh ahli perniagaan yang mayatnya ditemukan terapung dalam keadaan dililit jaring di Sungai Tanjung Seberang Parit Raja, Batu Pahat pada minggu lalu disambung seminggu pada 10 Ogos. Tempoh sambung reman ke atas 5 suspek berusia 26 hingga 40 tahun itu dibenarkan Magistrate Aiminawa Muhammad Othman bermula esok hingga Isnin ini. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai membunuh mangsa dengan menjurut leher menggunakan tali. Suspek kemudian membawa mangsa sebelum mengikat kedua-dua tangan menggunakan pita pelekat serta membalut jasadnya menggunakan jaring. Siasatan juga menemukan 5 ketul batu pada mayat dipercayai untuk menenggelamkannya sebaik dibunuh. Sebakan rekod jenayah lampau ke atas kelima-lima suspek mendapati 2 daripada suspek mempunyai rekod berkaitan jenayah dan dadah. Polis turut merampas 5 telefon bimbit milik suspek.